Okay, bismillahirrahmanirrahim. Destinasi yang keempat, Caribbean Campsite Ian, Kedah. Ni belakang ni, yang biasanya belakang ni sawah padi, tapi padi dah tak ada dah ketam. Dan bahagian depannya adalah laut. Jom kita tengok. Jalan dulu. Tempat dia memang sure. Dah pasang kemah siap-siap lah. Pasang kemah. Tapi barang kemah kita tak bawa banyak lah kali ni, sebabnya memang datang nak tidur sehari je. Esok kita dah gerak pergi ke tempat lain pula. Memang tempat ni memang menarik sangat lah. Boleh tahan lah. Kat sana ada tempat makan. Sekejap lagi kita pergi kat sana. Dia warung tepi pantai. Kat situ pun menarik juga lah.